Assalamualaikum. First sekali maklum nak cakap sorry lah ya sebab lambat sikit buat recording ni sebab maklum tak berapa sihat sangat lah. Okay, so hari ni maklum nak ajar tentang carta alih dulu. Okay, sebab maklum tengok carta alih awak tak berapa okay masa trial hari tu. Okay, sekejap tau. Sekejap. Okay. So, untuk first kali kita ulang kaji dulu. Okay, kita ulang kaji dulu apa yang ada dekat dalam carta alih. So, dekat carta alih ni, alright, simbol carta alih, inilah antara simbol dia. Okay. Sekejap mana ni? Alamak. Draw. Okay. So, dekat sini, simbol carta alih, bila ada dia kata terminal mula, so terminal mula dia bentuk bujur. Carta alih mula-mula sekali dia ada mulalah perkataan mula dengan oval tu. Kemudian kalau tamat sama juga. Okay, dia bentuk oval dan tamat. Input output, okay, input output dia bentuk kotak sengit. Okay, macam mana kita nak tahu dia input output? So kalau awak jumpa perkataan masuk, kan, masuk ataupun baca ataupun perkataan input, so dia ialah input. Tapi kalau awak jumpa perkataan papar, output, so itu ialah output. Beza dia, kalau input dia ada keyword dekat sini, masuklah. Tapi kalau output dia ada keyword, dia still sama bentuk yang sama, kita letak sini papar. Dia ada keyword dekat situ untuk membezakan input output. So yang ini ialah nama dia kotak empat segi ni, nama dia ialah proses. Biasanya dia melibatkan ungkapan, okay, ataupun satu cara. Ungkapan ni maksud dia formula, okay, formula. Contoh macam formula luas, contoh kan, sama dengan panjang darat lebar. So yang ini kita akan guna bentuk proses. Okay, ataupun dia ada simbol penambah pembilang I++. So itu ialah bentuk proses. Penghubung pula ni, dia bentuk dia bulat. Penghubung ni digunakan untuk menghubungkan carta alih kalau dia tak cukup space, kan. Contoh tiba-tiba dah sampai ke hujung kertas, kita nak continue dekat sebelah, so kita guna penghubung. Okay, syarat bentuk dia diamond. Nak tahu bila masa kita guna syarat, bila ada simbol operator hubungan ataupun operator perbandingan. Apa tu operator hubungan? Operator hubungan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Kalau awak jumpa simbol yang ni, dia akan guna simbol syarat. Okay. Menghubungkan not ni, satu lagi last ialah simbol arrow ni. So arrow ni dia kata untuk menghubungkan not lah. Okay, so bila nak buat carta alih, satu tips daripada maklum ialah awak katakanlah ini mula, kan. Okay, mula. So lepas tu dia mesti ada satu bentuk. Okay, katakanlah bentuk carta alih tu kita nak masuk. Okay, masuk jejari, contoh kan. Masuk jejari, dia ada satu aliran, kan. Aliran anak panah ni. Make sure aliran awak, carta alih awak menyentuh atas dan juga bawah ni. Kalau tak sentuh, dia boleh tolak markah dekat aliran. Maksudnya dia tak ada connection. Tak sentuh maksudnya dia tak ada connection lah. So make sure bila awak buat carta alih, awak sentuh dia atas dan juga bawah. Okay. Okay, so itu ialah carta alih. Okay, next. Maklum bagi yang ringkas je. Okay, maklum bagi yang ringkas, soalan yang ringkas dulu. Awak tahu kan, untuk struktur kawalan, okay, untuk struktur kawalan kita ada 3 jenis. Okay, sebelum maklumat ni, maklum tunjuk dulu. Struktur kawalan. Okay, SK ni struktur kawalan ada 3 jenis. Struktur kawalan jujukan.
yang sangat straightforward. Okay, dia tak ada syarat. That one is struktur kawalan jujukan. Yang kedua, struktur kawalan pilihan. Dia ada syarat. Dan last sekali ialah struktur kawalan ulangan. So first, maklum nak buat carta alih untuk struktur kawalan jujukan dulu. Okay, so apa dia struktur kawalan jujukan ni? Sekejap. Okay, masih lagi recording. So struktur kawalan jujukan ni, dia memang straightforward lah. Contoh soalan ni, mengira jumlah dan purata 3 nombor. Sebelum nak buat carta alih, pseudocode, okay, carta alih dan pseudocode ialah algoritma. Kalau awak masih ingat, algoritma ada 2 jenis, pseudocode dengan carta alih. Okay, so kalau nak buat algoritma, mana-manalah pseudocode atau carta alih, awak buat dulu IPO dia. Apa IPO? Input, proses dan juga output. Kaedah ni yang maklum ajar ni, dia memang untuk meminimumkan awak punya kehilangan markah. Kalau awak buat IPO dulu, baru awak carta alih ataupun pseudocode, dia boleh meminimumkan awak hilang markah. Okay, so input, awak nak kira jumlah dan purata 3 nombor, awak mestilah ada 3 nombor tersebut. Okay, macam mana maklum nak tahu? So kita buat formula dia dulu. Okay, purata, katalah maklum nak kira purata, dia mestilah jumlah bahagi 3 kan, jumlah. So jumlah ni maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, so nak tahu jumlah, kita kena tahu nombor 1, nombor 2, nombor 3 dulu. So input dia ialah masuk, masa ada perkataan masuk, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay, proses ni, Kak Maklum kata tadi, proses tu ialah dia punya formula. So formula dia, katalah kita mesti kena tahu jumlah dulu kan. Jumlah sama dengan nombor 1 campur nombor 2 campur nombor 3. Okay, dan dia punya purata ialah jumlah bahagi 3. Dah tahu jumlah, kita buat jumlah bahagi 3 lah. Dan output dia ialah papar. Kan orang kata kalau output kena papar. Nak papar apa? Papar purata. Okay, so itu dia punya pseudocode. Dia punya analisis IPO. Okay, so macam mana nak buat dia? Okay, nak buat dia ialah, soalan ni nak turunkan ke bawah. Okay. Okay, so bila kita dah tahu IPO dia, baru boleh kita buat carta alih ataupun pseudocode. Okay, so hari ni maklum fokus carta alih. So first kali mesti ada mula. Okay, mula. Dan teruskan dengan input. Okay, teruskan dengan input. So input, simbol dia ialah kotak saya ingat ni. Okay, so masuk. Kan maklum kata dia kena ada perkataan masuk, no 1, no 2, no 3. Nampak? Maklum salin je balik ini. Kan? Okay, lepas input, proses. So proses simbol segi 4 tepat. Okay, so kira jumlah sama dengan nombor 1 campur nombor 2 campur nombor 3 bahagi 3. So, tak payah bahagi dulu. Okay, silap. Okay. Alright. Lepas tu nombor 1 tambah nombor 2 tambah nombor 3. So, purata sama dengan jumlah bahagi 3. Kan? Kan sama ni. Bila kita dah buat analisis, kita just transfer in je. Masuk je dalam. Lepas tu, last sekali ialah output. Output nak bentuk apa? Kotak sengit. Macam ni. Papar. Nak papar apa? Papar purata. Dan last sekali ialah tamat. Awak tengok ni. Macam mana maklum buat? Mesti sentuh. Sentuh atas, sentuh bawah. Tengok aliran dia tak putus. So yang ini ialah struktur kawalan jujukan. Okay, very straightforward. Okay, so yang ini, maklum tunjuk satu ni, homework awak, maklum nak awak buat yang ini. Soalan 1 dengan soalan 3 dan 4 ni. Nanti maklum bagi. Okay, maklum bagi. Okay,
Lepas tu yang ni, struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan, dia ada syarat. Okey. Dia boleh pilih sama ada ya ataupun tidak. Okey. So katalah maklum nak buat soalan ni lah. Soalan 2 ni. Sorry, soalan 1. Silap soalan 1. Okey, kita analisis dulu. Pernyataan berikut adalah berkenaan dengan satu pembangunan atau cara. Okey, satu pembangunan atau cara. Stay in the call. Okey, pembangunan atau cara. Jadi, koperasi sekolah ni akan mengadakan jualan promosi sempena cuti sekolah pemirsa stok. Diskaun akan diberikan sebanyak 30% daripada jumlah harga belian. Diskaun hanya diberikan jika jumlah harga belian melebihi RM30 bagi setiap pembelian. Formula pengiraan bagi harga selepas diskaun adalah berikut. Untung soalan ni dia dah bagi dah formula. Okay. So bila dia dah bagi formula, kita tengoklah dia punya, buat lagi analisis dia, IPO dia. So input, apa yang user kena masukkan? So user perlu masuk, user perlu masuk, cuba tengok dia punya formula. Harga diskaun sama dengan 30% darab harga belian. So user kena masukkan harga belian lah. Okay, so masuk harga belian. Okay. Dan dia punya proses, dia dah bagi dah formula ni. Tapi ingat, bila ada struktur kawalan ulangan, dia ada perkataan jika ni kan. Diskaun akan diberi sebanyak 30% daripada jumlah harga belian. Okey, so yang ni dah ada formula. Diskaun hanya diberikan jika jumlah harga belian melebihi 30% bagi setiap pembelian. Ni maksudnya, dia ada jika, jika ni proses, jika jumlah harga belian melebihi RM30. So jika harga belian dia nak lebih kan, harga belian melebihi, lebih daripada RM30. Okey, ni maklum padam dulu. Jika harga belian melebihi RM30, kira harga diskaun, kira yang ni. Kita kira formula ni. Okey. So dia akan pergi ke sini lah. So apa yang dia nak papar? Output dia ialah papar. Ada tak formula pengiraan diskaun bagi harga bagi diskaun? Okey. So papar papar harga selepas diskaun. Dia nak tahu berapa yang dia kena bayar kan. So papar harga selepas diskaun. Okay, so kita dah buat dah dia punya IPO. Sekarang masanya kita nak pindahkan IPO ni kepada carta alih. So macam biasa, mula-mula sekali, mula. Okay, mula. Awak tengok, maklum hanya transfer je. Transfer maklumat dekat IPO je. So mula masuk. Masuk harga belian. Bentuk apa? Kalau input output. Input output bentuk dia sengit. Kotak sengit ni. Okay. Lepas tu jika. Kalau ada jika, nampak ni ada simbol operator hubungan. Maksudnya dia ialah syarat. Syarat. So letak kat sini syarat. Kena besar sikit lah. Harga underscore belian lebih 30. So ada jika kat situ kan. Letak je jika. Okay. So sini. So bila syarat dia ada ya dengan tidak. So kalau ya, ingat dia mesti ada ya dengan tidak. Ya tidak ni ada markah tau. Kalau ya, dia kata formula ni. Masukkan formula yang ni. Masukkan formula. So kalau formula bentuk apa? Proses. Bentuk proses ni. So nanti salinlah semua ni. Salinlah yang ini ni. Salin yang ni. Yang dalam kotak ni. Salin yang dalam kotak ni. Masukkan kat bawah ni. Masukkan kat bawah ni. Okay.
So, last kali dia nak papar. Nak papar apa? Papar harga selepas diskaun. Harga selepas diskaun. Okey. So, papar bentuk macam ni lah. Besar dah. Tak muat dah. Okey, papar harga selepas diskaun. Dan last kali dia tamat lah. Tamat. Okey, tapi tak tamat lagi ni. Sebab ni, tidak ni. So, masuk harga belian. So, kalau dia salah, kan? Kalau dia, kalau dia kurang daripada 30, okey, maksudnya tidak. Jika tidak, dia kena ada macam ni. Kalau syarat dia ada ya dengan tidak. So, kalau tidak, dia akan papar harga belian lah. Harga belian. Kan? So maksudnya dia tak ada diskaun lah. Okey. Dan last kali dia akan pergi tamat. Ini pun akan pergi tamat. Tapi nak letak kat mana? Dia kena letak dekat sini. Okay, kena letak dekat sini. Kena letak kat sini. Tak boleh letak dekat sini. Kalau awak letak kat sini, salah. Dia salah. Dia kena letak atas bentuk tu. Sebab apa? Semua bentuk carta alih, dia hanya ada satu in, okay? Satu masuk dan satu keluar saja. Semua. Kecuali syarat. Dia ada satu masuk dan dia ada dua keluar. Okay? Faham so itu ialah apa ni kita panggil struktur kawalan pilihan. Nanti awak buat soalan 2, 3 ni. Okay, 2, 3, 4 ni nanti. Alright. Kemudian, struktur kawalan ulangan. Okay, struktur kawalan ulangan. Okay, macam mana kita nak buat struktur kawalan ulangan ya? Jika ingin nama input dan bilangan pengguna, pelanggan katanya untuk nambah. Okey. So, kalau struktur kawalan ulangan, maklum cuba bagi ni, soalan 2 ni. Okey, soalan 2. Oops. Mana ni? Okey, Rajah menunjukkan promosi bagi sebuah kedai dengan mengambil kira menerima input. Dia dah bagi tahu siap-siap dah. Dia menerima input perisa minuman dan bilangan daripada pengguna, bilangan order dia lah. Pelanggan akan ditanya untuk nombor order jika ingin masukkan perisa minuman yang lain. So yang ini dia nak confirmation lah. Adakah dia nak dia nak order lagi ataupun tidak. Okay. Maklum nak tunjuk soalan ni ke? Cari nilai maksimum tersebut sebanyak 3 kali. Maklum tunjuk soalan Pahang awak lah. Okay, soalan Pahang awak. Sekejap Sekejap tau. Soalan awak tu mana? Soalan awak dah bincang ke belum dengan cikgunya? Mana dia? Sekat mana? Melaka. Pahang pula. Melaka. Kejap. Letak download lagi. Soalan. Download. Boleh tak buka? Cikgu dah bincangkan belum? Tak apalah. Buat je dulu. Okay, Hak Maklum ajar je dulu ni. Ni soalan awak kan? Ni. Okay. So soalan ni Hak Maklum screenshot dulu. Dia minta apa? Okay. So soalan dia minta mana ni
Hilang pula. Dia minta buat catat alih je. Alright. So macam mana ni? Macam mana nak buat? Wait a moment. Okay. Alright. So kita analisis soalan ni. Okay. Analisis dulu. Apa-apa pun kita kena analisis dulu. So, iklan pertandingan kuis dan dia minta buat catat adik. Jadi, kat sini dia ada kalau markah kuis tu lebih 85 dan ke atas, awak akan dapat voucher koperasi. Okay, tapi dia ada dua syarat kat sini. Dan dia syarat dia yang kedua, 85 ke atas, dan dia hanya terhad untuk 20 pemenang terawal sahaja. Okay, so boleh tengok kat sini. Markah kuis lebih daripada 85. So maksudnya markah kena lebih 85 markah dan ke atas. So ada sama dengan lah. Sebab dia 85 tu pun dah dapat voucher. Okay. So macam biasa, kita buat input, proses dan juga output. Kita buat ni dulu. Okay, so how? Macam mana ni? So ni tak adalah susah sangat. Okay je. Walaupun dah buat dah. Alright, so input dia. Okay, input dia. Apa dia input dia? Kita kena tahu apa untuk tahu dia tu layak layak dapat voucher ke tak. Of course kita kena tahu dia punya markah matematik. So input dia ialah markah maths. Markah maths. Okay. So sini makna tertinggal masuk markah maths. Kena rapat-rapat kalau awak nak buat jauh, awak buat underscore. Right. So proses je. So bila ni, lupalah nak tanya. Ini struktur kawalan apa? So dia kata kat sini markah kuis mesti 85 dan ke atas. So ini adalah struktur kawalan pilihan. Tapi sebenarnya dia ada struktur kawalan ulangan. Dia mengira cukup tak 20 orang. Kalau baru seorang yang dapat voucher, dia akan tambah seorang lagi. So dia ada 2. So bila ada 2, belum lagi ni. Masih lagi boleh kan? Sebab dia nak 20 tak awal je kan? So kita buat pembilang dekat situ. Okay, so that's why dia ada struktur kawalan ulangan kat situ. Okay, so sebenarnya dia jadi macam ni. Dia ada 2 syarat. Jika markah maths lebih atau sama dengan 85, okay, dan dia ada dan kat sini, dan bilangan dia itu bilangan orang yang dapat voucher lah kurang daripada 20, maka kita akan papar layak terima voucher. Okay, so dia punya output yang ni lah. Salin balik yang ni. Papar layak terima voucher. Macam tu. Okay, baru kita buat analisis. Belum lagi nak buat dia punya catat alih. Okay, so catat alih dia ialah kita kena buat macam ni. Kita buat satu. Okay, so yang pertama mestilah mula. Okay, yang pertama dia mestilah mula. Okay, lepas tu input. Input. Okay, tapi bila dia kata ada struktur kawalan ulangan, okay, tapi tak apa, kita buat dulu input. Input maksudnya bentuk dia macam ni lah. Masuk kan? Okay, masuk. Kita declare apa ni? Markah maths. Markah maths. Okay, bila ulangan tadi dia macam ni tau. So katakanlah kita ada murid nama Mira kan, Aisyah, lepas tu Lydia, kita ada Kong, kita ada siapa lagi Zarif contoh kan. Okay, so Mira dapat 87, Aisyah dapat 70, Lydia dapat 90, Kong dapat 85.
Zarif dapat 73. Contoh Okay, so Mira ni dapat 87. Dia layak tak dapat voucher? Layak. Okay, so dapat voucher. So bila Mira dah dapat voucher, kita dah ada seorang. Betul? Yang ini tak layak. So nilai dia masih baru seorang yang tebus. Lepas tu ni dia 90. Oh, dia layak. So 1 tambah 1 tambah 1 sekejap. 1 tambah 1. Sekarang kita dah ada 2 orang kan? Kemudian Kong. Oh, Kong pun layak. So 2 tambah 1, kita dah ada 3 orang yang layak. Okey. Lepas tu Zarif. Oh, Zarif tak layak lah. So nilai dia remain 3 lah. Okey. Kita nak berapa? 20. So 3 ni sementara tapi sebenarnya bila kita buat macam ni, dia tengah checking. Adakah 1 lebih kecil daripada 20? Benar kan? So kalau benar, layak lagi lah orang seterusnya. 2 lebih kecil tak 20? So dia layak lah. 3 lebih kecil tak 20? Layak. So orang ni layak lah. Kan? Tapi let's say lah tiba-tiba kan dah ada dah orang yang ke-20 kat sini. Okay, so dah ada orang yang ke-20. Lepas tu ada seorang lagi pula. Adalah nama dia Jeremy. Okay, so Jeremy dapat markah 91. Dia boleh kan? Tapi bila tambah Jeremy dah 21. Tapi 21 lebih kecil tak daripada 20? 21 ni lebih kecil tak daripada 20? Salah kan? So bila salah, Jeremy ni layak tak dapat voucher kalau ikut situasi ni? Tak layak lah. Walaupun dia dah markah dia dah okey, markah dia lebih daripada 85, tapi dia tak layak sebab dia nak 20 orang je, kan? So Jeremy orang yang ke-21. So Jeremy tak layak. Okey. So bila struktur kawalan ulangan ni, dia ada pembilang tau. Dia ada pembilang. Okey, dia ada pembilang. Maksud dia pembilang kalau awak ingat, kalau awak pun ingat kan, dia jadi macam ni. Awak ingat tak pembilang struktur kawalan ulangan 4? 4, I sama dengan kosong, I kecil daripada 20. Lepas tu dia ada I plus plus. Yang ni. Okay. So sebenarnya I asalnya tak ada sesiapa. Kosong. Tak ada orang. So yang ni kita kena declare lah ni. So sini bilangan. Okay. So bilangan sama dengan kosong. So yang ini formula kan. Formula. Jadi buat bentuk macam ni. Sebab tak ada orang. Okay. Tak ada orang lagi yang apply. By default. Pada mulanya memang tak ada orang yang apply lagi. Okay. Lepas tu kita dah masuk markah. Lepas bil sama dengan kosong. Barulah yang ini. Yang ini. Markah max. Ni. Proses ni. Barulah proses ni. So kita buat terus. Markah max lebih besar sama dengan 85 dan simbol ni maklum fails tu. Dan okey. Apa tadi? Maklum tulis. Bil kecil daripada 20. Bil kecil daripada 20. Bil kecil daripada 20. Okey, so ini ada simbol operator hubungan, right? So dia syarat lah. Okey, sorry lah. Tak cantik. Memang tak ada pembaris kat sini. Okey. So kalau dia memenuhi syarat ni, kedua-dua syarat. Ingat tahu, kalau dan operator logical, masuk pula operator logical. Operator logical ada 3. And or not. So kalau and, dia kena kedua-duanya benar. So bila kedua-duanya benar, and ni bentuk dia macam ni. Kalau kedua-duanya benar, baru dia akan ya. Kalau salah satu tidak benar, dia akan pergi ke tidak. Okay. Kalau or, simbol dia macam ni. Or, simbol or tu dia 2 garis macam ni. Okay. Or maksudnya salah satu. Kalau salah satu benar, dia masih boleh ya. Kalau bila masih dia tidak, kalau kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah baru dia tidak. Itu kalau or. Not ni simbol ni. Not ni bukan lah. Tidak lah. Tidak sama lah. Bukan tidak sama, dia bukan. Okay. So kita guna and. Bila and maksudnya kedua-duanya kena benar. So kalau ya, okay, kalau ini ya, dia kena bil
sama dengan bilangan ni, kalau markah dia lebih pada 85 dan orang ni masih belum lagi tebus, tak cukup lagi 20 kan, macam ni. Masih 87, maksudnya dia layak dan dia masih kecil daripada 20. So kita akan tambah satu lah. Kita akan tambah satu. Okey, kalau ini benar dia akan tambah satu. Macam ni, ini benar akan tambah satu. Okey, ini benar akan tambah satu lagi. Okey. So, kalau dia bil sama dengan bil tambah satu. Okey, so bila dia dah tambah satu, dia akan paparlah. Papar anda layak. Anda layak voucher. Contoh, anda layak voucher. Maklum lupalah satu benda. Bila papar, bila papar, dia kena ada ni. Dia kena ada ni. Ada pengikat kata tu. Papar anda layak voucher. So, kalau tidak, maksudnya kalau dia bukan, markah dia kurang daripada 70, tapi masih ada orang kan, macam ni. Markah dia 70, tapi masih yang ini masih betul. Kan, markah dia 70, ini dah salah. Tapi dia masih betul kurang daripada 20 orang. Dia dapat voucher tak? Tak dapat kan? Sebab apa tak dapat? Sebab dia kurang, markah dia kurang daripada 70. So, dia akan jadi tamat lah. Kalau tidak tamat pun, dia kita akan papar lah. Papar anda tidak layak. Okey, tapi tengok pada soalan. Ada tak dia suruh? Tak ada kan? Dia tak ada. Dia tak ada pun kata kena papar anda tidak layak. So kita letaklah ni, papar anda tidak layak voucher. Dalam periksa jangan ber-X ni tau. Ni kat sini je. Dan last sekali dia akan jadi tamat lah dekat sini. Okay, dia akan jadi tamat dekat sini. Okay. Tapi ini hanging kan, tergantung kan yang ni, papar ni. So, bila dia kata anda layak voucher, okay, papar anda layak voucher, dia akan, yang ini masih lagi ada orang kan, masih lagi available. Maksudnya, masih lagi kurang daripada 20. So, dia akan tanya untuk orang yang seterusnya. So, ini sebab tu kalau ulangan lah. Dia akan naik atas balik. Dia akan naik atas balik. Tapi, ni sebenarnya salah ni. Salah. Sebab apa? Sebab ini terbalik. Okey, kenapa maklum kata salah? Okey, so katalah mula kita test. Okay, kita buat test dulu. Test, sekejap. Guna ni lah pen hitam. Okey, test. So, masuk markah. 85 dan markah dia 90. Okay, 90. So, 90, B sama dengan kosong. So, 90 lebih kecil sama dengan 85. Dan bil dia kosong kan? Kosong lebih kecil daripada 20. Okey, betul kan? So, ini betul, baru dia pergi ke ya, kan? Ke sini. So, kosong tambah 1 dapat 1 lah. So, dia kata papar anda layak. Kalau maklum pergi ni atas kat sini, okay, orang yang kedua, dia katalah dia dapat 95. So, 95, dia nampak dia terus jadi bil tu sama dengan kosong. Maksudnya, tapi bil dekat sini dah 1 dah. So, dia akan jadi keep zero dia. Dia akan jadi zero je. So, maksudnya selama-lamanya semua orang dapat lah. Saya dapat 85 je, dapat. So, ini salah lah. Catat alih ni salah. Apa yang kita kena buat pembetulan ialah kita padam ni. Okay, kita padam ni. Ni pun kita padam jap. Okay, kita kena buat pembetulan sedikit. Okay, so maksudnya dekat sini, kita kena buat bil sama dengan kosong. Sini, dekat sini, baru masuk markah max. Masuk markah max. Macam ni. Okay. Masuk markah max. Dan yang ini, papal ni, dia kena naik ke atas. Nak naik dekat bil kosong lah? Tak. Dia kena naik dekat sini. Dia kena pergi ke sini. Sebab kalau bil kosong nanti dia akan jadikan nilai tu kosong je. Bil tu kosong je. Maksudnya catat alih awak salah lah. Okay. Tak faham. Kalau tak faham tengok ni. Maklum explain lagi sekali. Okay. So ini yang dah catat alih dia yang betul.
Okay. So, ni bil sama kosong, right? Okay, masuk markah. Dalam markah orang tu 87. Okay. So, dia 87. Kita uji tau. 87 lebih besar sama dengan 85. Benar kan? Dan kosong dan kosong kecil daripada 20. Benar kan? Ni benar, ni benar. So, dia akan pergi ke bawah ni. So, bil yang baru kosong campur 1 dapat 1. So, dia akan papa anda layak voucher. So, dia akan naik atas. Okay. So, orang yang kedua 97. Okay. So, 97 kat sini pula lah. 97 lebih besar sama dengan 85 dan tadi bil berapa? 1. Kan? 1 lebih kecil daripada 20. Ini benar dan ini benar. So, dia akan pergi ke bawah dan dia papar. Nampak tak? Inilah baru betul. Okay. So, catat alih ni barulah betul. Ni jawapan dia. Tapi kalau awak dah bincang dengan cikgu awak, jawapan dia, catat alih dia lain, berbeza, maksudnya dia pisahkan markah maths ni satu syarat, yang ini pun satu syarat, itu juga betul. Okay, sebab dalam catat alih ni dia boleh ada macam-macam jawapan asalkan dia logik. Maksudnya lepas awak buat catat alih, awak tolonglah uji lari macam maklum buat tulisan warna hitam ni. Okay, tolong uji lari, tolong test. Nak tahu betul ataupun tidak lah. Okay, so kalaulah jawapan cikgu awak dah bincang dengan cikgu, jawapannya adalah seperti ini, masih betul lah jawapan cikgu awak tu. Ni, nampak ni. Dia buat ni, kuis sama dengan 85 ni. So ini masih betul. Betul lah. Papa layak, bil. Okay, ada asing kan. Tapi yang ni salah tau. Ini anak panah ni, dia tak boleh letak sini. Dia kena letak atas. Kena letak dekat sini. Macam maklum kata tadi lah. Semua catat alih dia ada satu in dengan satu out. Kecuali syarat je. Dia ada satu in dan 2 out. So yang ni input markah ni dia ada satu in. Dia ada 2 in pula. 1 out. Salah. Nampak ni satu in. Ini satu in. Tak betul ni. Ini syarat ini. Anak panah ni kena bawa ke sini. Kena bawa ke sini. Alright. So jawapan macam ni pun betul. Alright. Okay. Kemudian maklum tengok ada soalan ni. Yang soalan yang kunci primer tu. Yang maklum risau. Macam mana kunci primer pun boleh salah tu. Dia macam ni. Okay, soalan macam ni. Nanti maklum bagi satu soalan ni tau. Satu soalan yang macam ni. Memang maklum ada satu lebih kurang soalan macam ni. Maklum nak buat. Okay. So ni macam mana ni? Allah. Tak jadi pula. Okay, ada lagi. Alright. So ini apa pula? Soalan ni senang je tau. Menunjukkan murah maklumat pesakit yang digunakan di semua hospital. Okay, so ini macam patient card lah. Okay, kad pesakit. So dia kena pasti entity dan attribute. Alright. Soalan ni. Nak tahu dia. Okay, awak kena analisis. Apa-apa soalan pun kena analisis dulu. So nak tahu entity apa, awak tengok. Ni nama penuh, nombor kad pengenalan, jantina, tarikh lahir, warga negara ni. Ini yang maklum tanda ni, 6 yang pertama ni. Ini semuanya adalah tentang pesakit. Okay. Lepas tu ni waris kan. So ini ialah tentang waris. Dan penyakit, nombor pendaftaran, nombor katil ni. Yang 4 ni, ini ialah tentang rekod kesihatan dia lah. Okay. Ataupun okay lah kita buat maklum letak sini rekod kesihatan. Rekod je lah. Okay. So tak apa. So ini nama entiti, kita ada pesakit tadi. So kita ada apa ni kita panggil waris. Lepas tu kita ada rekod kat sini. Okay, rekod. So attribute dia kita salin lah. Semua ni kan ni 6 ni. Nama penuh 6 ni. 6 yang pertama ni
kita salin masuk kat sini. Oh Allah, sengit. Masuk kat sini. So 3 ni kita salin kat sini. Yang ni kita salin kat sini. Tapi dengan syarat tau. Ingat tau. Nama attribute. Okay. Nama pun boleh ubah. Dia tak boleh jarak. So katalah nombor kad pengenalan tu kan. Awak tak payah ikut atas pun boleh. Awak buat je no KP. Macam tu. Okay. Lepas tu salin semua. Soalan yang seterusnya. Dia tanya apa tadi soalan yang seterusnya? Okay ni. Soalan seterusnya, dia nak nyatakan satu kunci primer. Okay. So, satu kunci primer ni, dekat pesakit ni, kunci primer. Kunci primer ataupun KP, ciri-ciri dia mesti unik. Nak tahu kunci primer, awak tengok unik. Unik tu maksudnya dekat awak seorang je ada. Okay. So, dekat sini, nama penuh kad pengenalan jantina ni, semua 6 ni, yang paling unik, nombor kad pengenalan lah. Jadi, kunci primer untuk untuk pesakit kad pengenalan. Okey, kunci primer yang pertama dia ialah nombor KP dekat table pesakit ni. Sebab apa? Nombor kad pengenalan tu unik. Nombor tu awak seorang je ada. Tak ada pun nombor kad pengenalan awak sama dengan maklum. Tak boleh, tak sama. Okey. So itu ialah kunci primer. Lepas tu antara 3 ni siapa yang unik? Nombor telefon lah yang unik. Satu nombor telefon untuk seorang waris je. Nama tak boleh jadi nama tak boleh jadi kunci primer sebab nama ada je orang yang sama kan. Alamat pun macam mana kalau suami isteri duduk rumah yang sama. So alamat dia sama. Kan? So alamat pun tak boleh jadi kunci primer. Jadi untuk waris dia punya nombor telefon waris. Ingat, bila nak buat attribute, dia kena rapat-rapat. Kalau awak nak jauh-jauh, awak kena letak underscore. Manakala untuk record ni, yang layak jadi kunci primer ialah no pendaftaran pesakit. Nombor pendaftaran. Sebab setiap kali patient datang ke hospital, nombor pendaftaran dia berbeza kan. So, nombor pendaftaran pesakit. Penyakit tak boleh ramai je orang sakit kencing manis ke gout ke. Nombor katil ramai je orang duduk katil yang sama. Orang patient tu dah keluar, patient lain pula masuk. Kan doktor yang merawat, mana ada satu doktor rawat seorang pesakit je. Kan. So doktor yang merawat pun tak boleh jadi kunci primer. So untuk record ni yang boleh jadi kunci primer ialah nombor daftar pesakit. Okay. So awak nak buat ada jarak. So kalau nak buat ada jarak, buat underscore no daftar pesakit. Macam tu. Alright. So itulah jawapannya. Alright. So maklum stop sampai situ dulu. Soalan 1 dengan 2. Next, lepas ni maklum bagi soalan untuk awak buat. Nanti dah siap awak hantar kat maklum. Bila maklum nak hari maklum bagi malam ni, maklum nak petang esok. Okey, petang esok hantar jawapan tu dekat maklum, ambil gambar, hantar kat WhatsApp. Nanti maklum semak. Alright? Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.